Seorang warga emas ditahan selepas disyaki merogol seorang gadis orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran dalam kejadian di Kampung Kolam Ikan Banyak Lepas, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Asisten Komisioner Sazali Adam berkata suspek berusia 64 tahun ditahan pada hari yang sama selepas pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa yang berusia 47 tahun pada Ahad lalu. Menurut beliau, ketiadaan gadis berusia 27 tahun itu disedari ibunya kira-kira jam 6 petang sebelum ke rumah suspek. Suspek tiba di rumah lelaki berkenaan yang juga sepupunya didapati mangsa berada dalam bilik air dalam keadaan bogil. Gadis OKU itu kemudian menceritakan kepada rakannya bahawa suspek yang dipanggil Pak Long telah membuka pakaian dan merogolnya. Tambah beliau, hasil siasatan mendapati lelaki itu tinggal seorang di kediamannya manakala isteri serta anak-anaknya tinggal berasingan. Siasatan lanjut juga mendapati kejadian itu bukan kali pertama berlaku namun mangsa tidak dapat menyatakan jumlah kejadian dengan jelas kerana dia merupakan OKU pembelajaran sejak kecil. Susulan itu, gadis berkenaan telah dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk mendapatkan rawatan lanjut.